Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya, soalan nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, adalah menjadi salah satu keutamaan, komitmen utama kami di peringkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi memastikan rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dan mereka yang tidak mempunyai akses kepada kediaman tetap memperolehi akses kepada kediaman yang lebih selesa dan mampu milik. Sehingga kini, Tuan Yang di-Pertua, terdapat 35 projek program perumahan rakyat yang telah pun dibina di negeri Sabah dengan penyerahan sebanyak 23,598 unit bagi tujuan pengisian. Setakat 28 Februari tahun 2025, pengisian bagi PPR di Sabah adalah sebanyak 95.2% ataupun bersamaan dengan 22,461 unit. Keseluruhan semua 35 projek PPR ini adalah di bawah kaedah disewa. Dan untuk makluman ahli yang berhormat dan ahli-ahli Dewan yang mulia, PPR di Sabah adalah diuruskan sepenuhnya oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perubahan Negeri Sabah, yang mana pengurusan ini meliputi urusan pengisian, urusan permohonan dan juga pengurusan PPR itu sendiri. Seterusnya, dalam usaha menangani kelewatan proses permohonan dan dalam mendapatkan unit di program perumahan rakyat, Kementerian ini telah memperkukuhkan kerjasama dengan kerajaan negeri, termasuklah dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah dan pihak berkuasa tempatan PBT bagi mempercepatkan proses permohonan dan penyerahan unit PPR kepada pemohon-pemohon yang layak. Bagi meningkatkan kecekapan proses ini, permohonan PPR telah pun dilaksanakan secara dalam talian melalui sistem pengurusan perumahan negara ataupun SPRN yang membolehkan pemohon mengemukakan permohonan secara lebih telus dan sistematik. Selain itu, bagi memastikan tiada kumpulan sasar yang tercicir, KKTP dan juga kerjasama KPKT melaksanakan program Open Day dan sesi libat urus secara langsung bersama dengan rakyat untuk memberikan bimbingan dalam proses-proses permohonan. Sehubungan dengan itu, Kementerian dan juga KKTP di peringkat kerajaan negeri telah pun menganjurkan beberapa program langkah proaktif seperti mana program booth terbuka dan sesi permohonan PPR, dan pada masa yang sama majlis penyerahan surat tawaran PPR. Tuan Yang di-Pertua, di peringkat Majlis Perbandaran Sandakan misalnya, seperti mana tempat yang berhormat Senator, ada dilakukan libat urus dan juga booth terbuka pada 16 Mei 2024 yang melibatkan 7 PPR, iaitu PPR Harmoni, PPR Sungai Manila, PPR Lintas Sibuga, PPR Gum Jaya, PPR Taman Mesra, PPR Taman Murni dan juga PPR Muhibbah. Selain daripada itu, Tuan Yang di-Pertua, bagi mengatasi kesulitan pemohon yang masih menunggu kelulusan, kerajaan juga telah pun menambah baik proses verifikasi dan pemadanan data penjanaan surat tawaran di dalam SPRN bagi mempercepatkan keputusan permohonan sampai kepada pemohon yang berjaya. Dan urus setia KPKT dan juga KKTP juga telah pun ditugaskan untuk memberikan bantuan kepada pemohon-pemohon yang berjaya tetapi menghadapi kesulitan dalam mengemukakan dokumen sokongan ataupun masalah-masalah teknikal yang lain. Itu saja, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan yang begitu padat dan komprehensif daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, Sandakan mencatat jumlah setinggan tertinggi di Sabah yang lebih daripada 34,000 penduduk tinggal di kawasan setinggan di seluruh daerah ini. Pembinaan PPR tambahan diharapkan dapat menyediakan penempatan yang lebih baik dan selesa kepada penduduk yang memerlukan. Persoalan saya, adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk membina lebih banyak PPR di Sandakan bagi memastikan masalah setinggan ini dapat diatasi? Sekian. Terima kasih. Menteri. Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawab soalan ahli yang berhormat, keseluruhan PPR yang kita ada di seluruh negara buat masa ini yang telah pun siap dibina adalah 166 projek melibatkan 102,937 unit rumah. Dan untuk buat masa ini, Tuan Yang di-Pertua, di peringkat negeri Sabah kita ada 39 projek PPR dan PRR yang telah pun diluluskan. 35 daripadanya telah pun siap, 4 dalam proses pembinaan. Adapun yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Senator itu tadi, kita boleh mengambil beberapa langkah, Tuan Yang di-Pertua. Di antaranya dalam usaha memperbanyakkan bekalan PRR di seluruh negara, kementerian sentiasa bersifat terbuka
Walau bagaimanapun prosesnya bagaimana Tuan Yang Di-Pertua, mungkin perlu diketahui oleh Yang Berhormat Senator kita dan ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Negara. Prosesnya ialah pertama, kita perlu terlebih dahulu mendapatkan cadangan tapak daripada kerajaan negeri, dan kementerian ini bersifat terbuka untuk menerima apa saja cadangan tapak oleh kerajaan negeri bagi pelaksanaan PPR. Keduanya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan mengangkat perkara ini kepada Kementerian Ekonomi bila semua urusan berkaitan tapak yang telah pun diserahkan kepada kita itu telah pun selesai. Apa yang nak diselesaikan Tuan Yang Di-Pertua? Ada 4 perkara. Pertamanya urusan hak milik, iaitu sama ada tanah itu diberikan secara percuma kepada KPKT untuk kita mendirikan program perumahan rakyat, residensi rakyat, ataupun mungkin keduanya diberikan pada kadar nominal oleh pihak kerajaan negeri kepada KPKT. Kedua, kita juga kena memastikan keadaan fizikal tanah itu adalah berada dalam keadaan baik. Dan ketiganya, lokasinya strategik, memang diperlukan oleh rakyat jelata dan ditentukan oleh kerajaan negeri itu sendiri. Dan keempatnya adalah bebas daripada sebarang bebanan tapak. Dan barulah selepas itu, ahli Yang Berhormat Senator, kita mengangkat permohonan itu kepada Kementerian Ekonomi untuk dipertimbangkan di sudut kelulusan bajet. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan tambahan, Senator. Soalan tambahan, yang saya tanya perempuan tadi kan, bagi peluang pada lelaki pula. Bagi ambil. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Topik ini amat menarik sekali, topik berkaitan dengan demi rakyat. Iaitu saya nak, persoalannya ialah tentang kementerian, ni kementerian punya pengurusan tentang PPR ni, dan dibanding dengan development konvensional dengan izin. Jadi soalannya adalah tentang bagaimanakah cara penjualan yang dilaksanakan oleh pihak kementerian supaya kita dapat mekanisme cara penjualan tu kalau dibanding dengan konvensional dengan kerajaan. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, soalan ini juga adalah soalan yang menarik dan kadang-kadang ramai yang terkeliru. Sebenarnya di peringkat program perumahan rakyat di bawah kita ini ada beberapa skim Tuan Yang Di-Pertua. Pertamanya adalah skim Pertamanya adalah skim PPR dimiliki, di mana harga jualan adalah berada di bawah kadar RM45,000. Ya, untuk PPR lama RM42,000, manakala di peringkat PPR baru adalah pada kadar RM45,000. Ada satu negeri yang menawarkan dengan harga yang lebih rendah Tuan Yang Di-Pertua, iaitu negeri Pahang. Sebab ianya diuruskan terus oleh kerajaan negeri Pahang itu sendiri. Keduanya adalah PPR disewa. Disewa ini adalah secara sewa bulanan. Kalau di peringkat yang diselia oleh KPKT ada 22 PPR, projek PPR yang diselia direct di bawah kementerian. Harganya sewaannya RM124 hingga RM250. Mengikut kepada kadar yang ditentukanlah. Yang seterusnya untuk disewa di peringkat yang bukan di bawah seliaan KPKT dia dalam kadar RM225 hingga RM250. Dan yang skim yang ketiga Tuan Yang Di-Pertua adalah PPR rent to own, di mana disewakan kepada pemilik rakyat pada kadar RM225 dan pada tahun-tahun tertentu ditawarkan untuk dimiliki. Seperti mana contohnya pada tahun ke-6 dia akan ditawarkan untuk dimiliki oleh pemilik rumah itu dengan kadar RM4,500, pada tahun ke-11 pada kadar RM27,000 dan pada tahun ke-16 pada kadar RM13,500. Dan seandainya telah lebih 20 tahun Tuan Yang Di-Pertua, ia akan menjadi milikan terus. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Datin Ros nak tanya juga? Nak tanya. Baiklah. Soalan yang terakhir ya. Okay. Isu projek-projek untuk golongan B40. Saya nak tanya, apakah status perjanjian pembangunan bersama rumah mampu milik baru Madani yang membabitkan pembinaan 38,000 unit kediaman dengan nilai pembangunan kasar GDV 13 bilion di Pulau Pinang? Sejauh mana jaminan kementerian bahawa mereka yang betul-betul layak mendapat rumah ini, dan sejauh mana kementerian memantau pihak pemaju agar betul-betul membina rumah yang selesa untuk rakyat dan bukannya membina perumahan sekadar ala kadar sahaja? Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, daripada sudut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dasar perumahan kita adalah memastikan rumah itu bukan saja selesa, mampu dimiliki, tapi pada masa yang sama berdaya huni. Dalam konteks yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Senator ini, maklumat lanjut saya tak ada di sini, kita akan bagi jawapan bertulis. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Selesailah sesi pertanyaan bagi jawab.